Mula-mula ini pin besi. Tengok ni pin besi. Aku suruh bini aku pula ekor. Ni pin besi. Ini yang holder punya macam ni, holder plastik dengan besi ni. Ni tekom. Tekom ni kau masuk kat sini. Ni. Kita tekom. Kau masuk kalau masuk tu macam tu kau boleh cabut kau boleh cabut. Senang. Tapi bila kau dah masuk pin ni, memang kalau kau tak reti, ni pin nampak pin ni dia klik dekat helmet. Tengok tepi aku masuk kat sini. Bila kau dah masuk, bila kau dah masuk, dia ada lubang kat sini. Tengok ni, dia ada klik. Besi ni dia tahan tau, besi yang belakang ni. Jadi kalau kau masuk kat sini, ni bunyi tak. Cara nak cabut dia, lubang ni ambil lah apa-apa besi ke apa, kau tekan kat sini tengah-tengah. Tekan kuat atas sikit. Lepas tu kau akan bertolak lah. Contohnya macam ni kau tekan tengah-tengah. Tolak dia. Kuat sikit. Dah. Tu je. Tu pun tak tahu.